Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okey, untuk video ni pula saya nak tunjukkan cara bagaimana kita nak mendaftar dengan satu lagi supplier dropship yang menggunakan sistem auto sync juga. Okey. So sistem ni actually sama dengan sistem yang saya dah tunjukkan sebelum ni untuk save value savevalue2u.com.my. So sistem dia lebih kurang sama. Jadi supplier yang saya masukkan adalah anda boleh pergi dekat Google dan anda boleh type dropshipmurah.com.ny. So anda boleh klik. Okay, so ini adalah supplier dropship juga, sama sistem auto sync juga, dan kita boleh proses order kita secara automatik lah. Maksudnya kita dapat sale, supplier yang akan proses kita punya order. Kita hanya perlu top up kredit dalam akaun dropship murah, dan selebihnya tu memang supplier yang akan buat lah sampai siap. Okay, so untuk permulaan ataupun bagi anda yang belum lagi mendaftar dan kali pertama nak mendaftar, anda masuk ke website ni dan anda pergi ke boleh pergi ke sini, tengok dekat skrin, dekat mouse yang saya tengah tunjuk ni, dekat bahagian macam ada gambar orang ni, klik kat situ. Kemudian anda boleh klik pada butang register. Okey. Paparan dia kalau anda lihat dekat handphone, so dia lebih kurang saja, dia tak ada beza sangat. Okey, kita pergi dropship murah. Okey, so paparan dia lebih kurang macam ni. Okey, lebih kurang je, cuma beza dia dekat dia punya ini tak ada. Ini dia gunakan ada line ni, kita klik kat sini dan kita klik pada butang register lah. Okey, so sama je. Okey, so saya akan tunjukkan di dalam menggunakan komputer lah. Okey, so first kita kena masukkan nama kita. Macam biasa anda boleh isikan detail. Okay, kemudian kita masukkan email yang kita nak daftar tu. Anda kena ingat saya carankan anda gunakan email yang sama dengan anda daftar supplier lain jugalah. Okay, supaya lebih mudah. Okay, macam yang ini saya nak gunakan email saya yang sama, Best Shopee ni. Best Shopee ni, bestshopee@gmail.com. Okay, telefon saya masukkan telefon saya lah. Okay, password maksudnya password yang kita nak create. Lepas ni kita nak login, kita nak gunakan password yang itulah. So kita boleh cipta. So saya carankan anda menggunakan password yang sama dengan supplier yang lain, ataupun password yang sama dengan akaun Shopee anda. So lebih senang. Macam saya masukkan password saya. So kita kena confirm balik password yang kita masukkan tu. So kita type 2 kali lah password yang sama. Okay, so kita check semua dah ok. Kita klik pada butang create account lah. Okay, so lepas kita dah create kita punya account, pihak dropship murah perlukan masa lebih kurang 48 jam. So dia orang akan aktifkan akaun kita ni dalam masa 48 jam. Okey, so lepas pada tu barulah kita boleh login ke dalam akaun kita. Okey, barulah kita boleh sign in kat sini. Okey, tapi sekiranya anda nak cepat, anda boleh hubungi pihak pihak dropship murah melalui button WhatsApp ni. Okey, kat tepi ni ada button WhatsApp. So anda boleh WhatsApp admin dropship murah dan bagi tahu dia yang anda dah pun mendaftar sebagai dropship. So dia boleh approvekan anda punya permohonan tu cepat daripada biasalah. Okey, so anda kena WhatsApp dengan dia bagi tahu. Okey, so sekiranya kalau ada apa-apa persoalan anda boleh tanya dia jugalah. Okey, tapi sebelum tu
Okey, sebelum tu saya lupa nak tunjukkan apakah produk yang ada dekat dalam dropship murah ni So kita pergi dekat produk. Okey, so kita boleh pergi tengok rangkaian produk yang disediakan oleh dropship murah untuk dropship. Okey, so ada banyak so kat sini ada boleh tengok ada banyak kategori. So dekat sini yang new arrival anda boleh tengok dekat sini ada rak untuk dapur, kemudian ada actually untuk dropship murah ni dia offer barang-barang yang viral dekat dalam Shopee. So kalau anda berminat untuk nak jual barang-barang yang viral dekat Shopee, anda boleh dropship dengan dropship murah ni lah. Okay, saya cadangkan anda actually kita boleh campur tak ada masalah pun supplier. Cuma ada cara dia lah. Okay, macam mana kita nak setting dia punya shipping apa semualah. Okay, nanti itu saya akan terangkan di bab yang lain lah, di dalam video yang lain insyaAllah. Dan untuk yang ini kita just nak go through dulu apakah produk yang ada dekat dalam ni. Okay, kalau dalam yang sebelum ni tadi saya tunjukkan cara macam mana nak daftar kan. Okay, so kita boleh tengok banyak produk dia. Okay, kita boleh tengok by kategori pun tak ada. Kalau kat sini tadi home living ni lebih pada barang rumah. Okay, banyak So kita boleh back, kita tengok dekat kitchenware pun sama, banyak juga. Okay, kita back. Kemudian kids product pun ada. Okay, kids product kalau anda suka jual produk untuk budak-budak, untuk baby, ada juga kat sini lah, banyak mainan lah. Ini ladies product saya rasa sikit saja. Dia lebih actually dropship murah dia lebih fokus kepada dia punya untuk DIY rack ni, dan juga barang-barang dapur lah, barang-barang dapur yang macam home living macam ni, dan juga kitchenware. So dia punya pengkhususan lebih kepada barang yang macam ni lah. Okay, so itu sajalah kot untuk video yang ini. So selepas saya dah dapat approval daripada pihak dropship murah, saya akan sambung video untuk yang seterusnya lah. So macam mana kita nak mulakan sync ataupun connect kedai Shopee dan sync produk ke dalam akaun Shopee kita lah. Okay, so saya akan explain ataupun terangkan di video yang seterusnya. Okay, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.